Assalamualaikum guys. So, lagi cerita berkenaan dengan ilmu pengetahuan. So, sebenarnya ilmu pengetahuan ni kalau kita dapat tak kisahlah ada orang ajar kita ke, atau kita dapat dalam bentuk hikmah ke, dapat dalam bentuk ilham ke, dalam bentuk apa yang kita tonton ke, daripada pengalaman ke, daripada kajian ke, kan, it doesn't matter, kan. Apa yang penting adalah apa yang kita boleh buat dengan ilmu tersebut, kan. Bagi orang yang terbuka minda dia, kan, yang berlapang dada, maka ilmu tu akan masuk dalam diri dia lah, dan ilmu tu akan berkembang. Satu perkara yang akan terjadi ialah dia akan dapat melihat ilmu tu secara menyeluruh lah, melihat satu situasi, satu keadaan, ataupun ilmu pengetahuan tu dapat melihat satu dari segi menyeluruh, kan. Maksudnya dia nampak lah semua benda-benda yang perlu dinampak. Nombor dua, dia boleh mengolah ilmu tu. Dia boleh olah ilmu tu. Nombor tiga, dia boleh menghurai ilmu tu. Dia boleh besarkan, dia boleh kembangkan berdasarkan ilmu-ilmu yang ada dalam diri dia. Kemudian, dia boleh menyusun ilmu tu dalam bentuk susunan-susunan berdasarkan keutamaan dan sebagainya, kan. Dan akhir sekali, yang paling baik sekali adalah dia menyampaikan ilmu tersebut. Sebab bukan semua orang yang dapat ilmu dia boleh sampaikan ilmu tersebut. Ada orang dapat ilmu tu, kan, tapi dia boleh pakai untuk diri dia sendiri saja. So dalam kes ni, contohlah katalah Ifai dapat ilmu full time trader, kan, untuk bursa saham di Malaysia, kan. Ada orang dia dapat, orang lain ada juga trader-trader luar sana yang dapat ilmu full time trader tu, tapi dia tak reti macam mana nak mengajar, macam mana nak menyusun, macam mana nak menyampaikan ilmu tersebut. Berbeza dengan Ifai, alhamdulillah, kan, bila Ifai dapat ilmu full time trader tu, kan, apa jadi ialah Ifai boleh menyampaikan, boleh mengolah, boleh menyusun, dan dengan demikian Ifai boleh terangkanlah tentang bagaimana untuk anda jadi full time trader di Bursa Malaysia dengan mudah. Macam tu cerita dia. Bukan hanya ilmu full time trader saja, dia bergantunglah kepada ilmu-ilmu yang lain juga, kan, dalam hidup anda, dan apa juga anda lakukan. Tak kisahlah anda engineer ke, anda doktor ke, anda pilot ke, kan. Bila anda dapat ilmu yang menyeluruh, kan, nanti anda akan fahamlah, dan silap-silap bulan anda boleh mencipta ilmu yang baru, kan, boleh come up dengan new idea, kan, boleh improvise dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, follow Ifai lah kalau nak dapatkan input-input yang bermanfaat begini. Kalau anda merasakan ia bermanfaat, tolonglah share, kan, like, kan. Semoga kita sama-sama dapat manfaat darinya. Alright, so Allah janji sesuatu yang disampaikan yang bermanfaat, kan, anda juga akan mendapat manfaat daripadanya. Okay, kita jumpa lagi. Wallahualam. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.